Video kali ni kita akan masih lagi dengan reaction video seram ya guys. So kita nak tengok apa guys? Ya mestilah iaitu POV True Horror Story ya guys. So itu saja video buat sementara waktu. So guys kita akan tengok True Horror Story ya guys So guys pada video kali ni kita akan masih lagi dengan True Horror Story iaitu tak tahulah, kita kena tengok jugalah. So tanpa memuasa, adakah anda sudah bersedia? Adakah video reaction video ni menyeramkan ke tak tahu ke? Kita tak tahu seram ke tak seram. Kita akan tengok reaction video seram. So apa tunggu lagi? Let's go. Kita dah masuk kita punya reaction video seram. Ini semangat tu sebab dah lama tak post konten ni, dah 2 minggu. Macam Awak sekejap aku memang akan benda seram. Jadi memang nak tak seram. Takkanlah seram pula. Oh dia di rumah baru ke tu? Kau nak kena ingat dia punya first step. Ingat tak? Ya aku betulkan first step. Okay. Recap it for you. The first step is bila kita masuk lift dia kan, kau nak kena ingat kau tak boleh breathe. Selagi pintu lift tak tutup, kau jangan breathe, kau jangan boleh-boleh, kau dengar dulu instruction aku. Tak, ni dia buat paranormal ke apa kat ni atau di rumah baru? Lift tu pula yang buka. Wait, no. The instruction is has to be lift. Kau tekan kasih benda tu ni. Pahala ni lift. Kau tekan ada highest floor. Kita tunggu dulu because it has to be lift. Asal nak? Alah sama juga kan guys. Tak sama juga boleh naik lift kanan, naik lift kiri tu. Nak juga naik lift kanan tu. Sama je, tak ada pun beza. Oi, sedia aku tak tahu dia nak buat apa dengan lift ni. Tak boleh bismillah. Habis tu Dia dah buka. Okay, 1, 2, 3. dia buka pula. Tak boleh tutup. Lift tak suka naik engkau kot. Tadi naiklah lift sebelah tu. Kan ada gel dia ni. Asal diam pula. Sekali buka lagi Okay, kita jangan bersiap apa dulu. The next step, diorang cakapkan jangan pijit lift, let it go up by itself. Dia akan naik sendiri. Kita dah sampai above floor kan. Bila pintu buka, kau macam bila pintu buka, kalau kau nampak apa-apa, jangan tegur apa-apa. Okay. Ya aku apa benda dia iklan ni, aku stres betul lah. Asyik nak tengok YT iklan. Asyik nak tengok cerita seram iklan. Aku tak tahulah. Kita sambung balik dengan kita punya iklan. Sambung balik kita punya cerita. Okay, jangan boleh keluar. Weh, kawan dia boleh prank dia lagi syuk. Tak ada apa-apa. Kan aku cakap jangan tegur apa-apa. Degil lagi, jangan tegur apa-apa. Aku betul aku siap ni. Next up, we are just going to do the next step, okay? Kau ready? Ready. Ya Allah, mak aku ke belakang. Ya aku kena diam juga ke? Aku kena diam juga ke tu? Aku kena diam juga. Dekat belakang dia. Syuk. Ya aku betul kejut siap. Diam. Dengan pitch button. Okay, just move on. The next step kan, whatever level it lands to, kau kena bawa objek. Then take any object and Tak apa benda kau cakap dulu. I will keep the door open. Yes.
Ini objek. Dekat sebelah. Dekat belakang. Dekat belakang. Tak boleh kau lari cepat. Ini objek. Habis. Habis. Habis guys. Pusing belakang. Memang Ai. Hilang. Mesti kat depan ni aku rasa. Mesti kat depan ni tu. Tak ada kat atas tu. Itulah nak sangat main game-game yang tak berbaloi ni guys. Habis. Tak. Weh Allah tu kau weh. Terkejut aku lagi pensan. Tak ada apa. Objek. Oh pen. Seram tu. Weh kali ni memang betul-betul seram tu. Jump scare dia. Okay, sekarang kau kena pegang. Aku kena hide di somewhere. Jadi kau jap. Kau kena hold. Okay. Wih, hai kau ni aku terkejut dah. Itulah main game benda-benda pelik-pelik ni guys. Benda merah. Ada benda merah. Kat sebelah tu lah benda merah tu belah kanan dia. Something red. Mana ada benda merah? Tu. I think I have to go to the corner. You wait for me. I go. Pergi je lah. Tadi ajar sangat main game ni. Aku tak tahu lah apa benda yang best sangat game ni. Oh, tu lah benda merah tu. Kongsi kau. Wih, Allah. Benda merah. Wow, besar gila tu. Mana aku nak beli. Tu benda merah tu. Benda merah. Weh, kilat. Kilat sama kilat tu. Kilat. Tak, yang kat kain tu apa tu? Yang kat kain tu apa tu? Tak nampak ke? Seram tu. Biasa. Kongsi pacar. Memang seram Cina dah. Ini hantu apa ini jadi? Merah. Jumpa. Ambil. Wih. Mana siapa benda merah? Dia apa tu? Dometer hujan ke apa? Benda merah. Telekom. Wih, kilat. Wih, Allah maha guys. Baca apa tu? Oh. Samsi. Saksi. Aku kekayaan. Kau sampai. Apa benda tu? Apa benda siap? Wih. Apa yang parang kira kau deh? Larilah. Apa tengok apa lagi? Lari dia tak ambil. Lari ya Allah. Dia tak boleh gerak. Kesiannya. Hey, iklan kali kedua pula ni guys. Sama balik kita punya ni. Ya Allah kau. Le. Jangan pusing. Ya Allah. Jatuh pula.
Okay. Santai. Sudah hilang. Sekali pusing ada. Pensan pula guys. Dia pensan. Ya Allah, dia pusing kat lift. Ryan, okey tak? Ryan. Ayo, dia sudah pensan lah kat lift oh. Cina sudah pensan kat lift. Apa jadi? Bang pula. Kak. Sekali pusing jump scare. Weh, awan tu. Weh, santai lah weh. Santai. Tak mau main. Oh, selamat doh. Sekali di Bangun Ryan. sudah pensan doh. Kita kena balik. Ryan, bangun. Ryan. Hantu pun pandai oh. Weh, ai. Asal kenapa lagi? Weh, Allah hantu kau. Habis lah. Okay, so memang biasa cerita ni kali ni memang biasa cerita ni memang tak ada lah. Kali ni jump scare dia memang betul-betul jump scare masuk lah kan POV ni. So apa-apa pun itu saja kita punya konten pada hari ni. So jangan lupa like, share and subscribe, dan kita akan jumpa video yang akan datang yang akan lebih menyeramkan. So apa-apa pun itu cukup. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Ciao.